Assalamualaikum. Hari ni Abang Botak nak pergi tengok air penuh ke tak kat parit ni. Aku nak masuk pertandingan Puyu Fighter. Itu 1.0 aku tak masuk ni. 2.0 aku mesti nak masuk. Tapi aku nak dapat tanah nombor 1. Aku nak dapat nombor 37. Itu ada budak menang 5,000. Ni aku pula nak menang 7,000. Dia naik up 2,000. Wah, mantap air dia. Air dia naik. Memang aku confirm dapat ikan. Aku nak cari padi kecil je. Lepas tu aku nak doakan ikan tu dapat nombor 37. Apa lagi abang ambil joran lah nak mancing. Ada pula orang datang. Bang. Bang, buat apa ni bang? Mancing lah. Aku nak fight ni. Nanti ada pertandingan mancing Puyu ni 2.0 dekat Parit Sakai. Ni apa dia Parit Sakai apa? Parit Sakai darat. Parit Sakai darat ni. Mana tahu kau dapat boleh menang 7,000. Aku nak 7,000 bang. 7,000 dia panjang ni. Daripada sini sampai sana. Tak ada. Daftar tak mahal. RM60 mat daftar. Boleh tak kau agak? Boleh Boleh. Murah. Aku nak try ni, belajar ni. Mana dah tahu. Dan siapa-siapa nak masuk nanti aku bagi dia punya link dia, aku bagi dia punya iklan dia, korang boleh tengok kat situ. Dia yang taja dia Atuk and the Gang. Atuk and the Gang taja. Masuk RM60, menang nombor 37 dapat 7,000 mat, naik 2,000. 2 hari 5,000. Ni 2.0 naik 7,000. Okey? Jangan lupa. Daftar cepat-cepat. Bulan 12 ni dia start. Alright? Ciao. Gang Puyu Fighter, anjuran Atuk and the Gang. Okey, berada di Parit Sakai Darat pada 28 Disember 2025. Okey, 300 orang pertama awal yang daftar akan dapat goodies dengan baju Puyu Fighter. Okey, hadiah dia, pertandingan hadiah dia akan dapat nombor 1 hingga nombor 60. Yang terbaik dapat nombor 37, dapat RM7,000. Okey, geng? Alright, tengok. Ni 1.0. Hadiah ramai yang masuk, ramai yang dapat hadiah. Okey, ni budak ni dapat nombor 37 dapat RM5,000 masa 1.0. Rezeki mat jackpot. Okey, ni hadiah yang daripada nombor 1 dan nombor 60 dan syarat-syarat untuk dalam pertandingan. Okey, geng, kat situ ada nombor urus setia dan daftar dia RM60 saja dan 300 orang awal pertama akan dapat goodies dan baju. Korang tengok baju dia. Lawa marem. Alright, daftar dah dibuka sekarang. Cepat-cepat. Bismillah.